Nombor itu pelik. Kenapa penerbangan terus antara dua bandar berharga $400, tapi jika dipecah dua, harganya jadi $150 lebih murah? Ini ialah syarikat penerbangan yang sudah lama dilakukan. Namun seorang lelaki memahaminya. Kini syarikat bertindak keras dan anda jadi sasaran. Bagaimana celah undang-undang ini berfungsi? Mengapa syarikat penerbangan risau tentangnya? Dan adakah ini hanya permulaan dalam permainan penetapan harga korporat? Saya Josh. Hari ini di The Infographic Show, kami bongkar kebenaran tentang laman tempahan yang syarikat penerbangan tidak mahu anda guna. Akhtar zaman menemui kelemahan harga syarikat penerbangan yang boleh jimatkan ratusan ringgit melalui tiket bandar tersembunyi atau tiket pakai buang. Skip lagging adalah nama-nama berbeza untuk satu helah yang sangat mudah yang tersembunyi jauh dalam logik penetapan harga syarikat penerbangan. Penerbangan terus dari satu lapangan terbang ke lapangan terbang lain boleh jadi jauh lebih mahal berbanding penerbangan yang ada sambungan. Kadang-kadang berbeza ratusan ringgit. Jadi jika anda mahu berjimat, apa yang perlu anda lakukan ialah tempah penerbangan dengan persinggahan di lapangan terbang yang sebenarnya anda mahu tuju dan kemudian abaikan sahaja bahagian kedua perjalanan itu. Anda tiba di destinasi dengan kos lebih rendah berbanding penerbangan terus. Mengapa penerbangan terus lebih mahal daripada penerbangan sambungan? Sistem ini tidak berdasarkan logik, tetapi untuk mengambil kesempatan. Syarikat penerbangan tahu anda tidak suka kesulitan. Sambungan bermaksud terlepas pintu, berlepas, kelewatan dan berlari di terminal. Apabila permintaan penerbangan terus naik, syarikat penerbangan menaikkan harga dan orang ramai tetap membayar. Satu lagi ialah model hub dan jejari. Syarikat penerbangan mengarahkan semua orang melalui hub mega, bukan menerbangkan secara terus antara bandar kecil supaya mereka boleh kawal trafik. Akhtar zaman temui kod rahsia untuk balas dendam pada syarikat penerbangan. Kini mereka mahu memusnahkannya. Inovasi zaman ialah skiplag.com. Dia bukan pencuri, penyangak atau penggodam. Cuma lelaki yang temui kelemahan algoritma yang mengeksploitasi pelanggan. Dia mengumpul maklumat tambang penerbangan di satu tempat untuk semua orang lihat. Sesiapa saja dengan masa dan usaha boleh buat seperti zaman. Dia cuma cukup bijak untuk melakukannya bagi pihak kita. Apabila dia memulakan laman web itu pada tahun 2013, Skiplag mencari penerbangan di mana persinggahan lebih murah daripada destinasi. Ia menunjukkan kelemahan syarikat penerbangan yang ingin disembunyikan. Anda tempah tiket, turun di persinggahan dan abaikan perjalanan akhir. Anda menipu sistem. Sudah tentu, sentiasa ada risiko apabila menggunakan teknik seperti skip lagging. Tetapi kita akan bincangkan itu sebentar lagi. Jika anda bercadang untuk menggunakan teknik hidden city seperti seorang profesional, ada dua risiko yang perlu anda ingat. Pertama, penerbangan anda mungkin akan dialihkan ke lapangan terbang persinggahan yang berbeza. Kedua, anda hanya boleh abaikan perjalanan terakhir jika anda cuba menggunakan helah hidden city. Dengan terlepas segmen pertama dan merancang untuk menaiki segmen kedua, anda telah membazirkan wang anda. Syarikat penerbangan secara automatik akan membatalkan baki jadual perjalanan anda jika anda tidak hadir untuk penerbangan pertama. Jadi, untuk berjaya menggunakan helah Skiplag, destinasi sebenar anda mestilah persinggahan, iaitu hentian terakhir dalam tiket. Atas kertas, ia adalah sah, tetapi dalam praktiknya, syarikat penerbangan menganggapnya seperti satu kesalahan. Menurut zaman, dia cuma mendedahkan ketidakcekapan harga. Scott Keyes, pakar perjalanan udara, kata syarikat penerbangan tak logik bermasalah dengan orang ambil peluang daripada lompang ini. Dia kata, anda boleh buang separuh pizza atau keluar pawagam sebelum filem tamat. Jadi kenapa wajib naik semua bahagian dalam jadual penerbangan? Bila dijelaskan begitu, memang tak munasabah untuk tidak setuju. Namun, bilakah syarikat korporat besar pernah lepaskan peluang bertindak tidak munasabah sebelum ini? Inilah saatnya saman itu bermula. Pada tahun 2014, United Airlines bersama Orbitz telah memfailkan saman besar terhadapnya. Mereka menuntut ganti rugi sebanyak $75,000 atas kehilangan hasil pendapatan. Kalau anda tertanya-tanya, pada tahun 2014, United memperoleh pendapatan bersih lebih $1.13 bilion. Ini sekadar cubaan membuli dan menakut-nakutkan Skiplag supaya tutup operasi. Ia memakan diri dengan teruk. Skiplag berjaya selesaikan dengan Orbitz, pengumpul tambang. Di luar mahkamah, United Airlines langsung tidak mendapat apa-apa. Hakim telah menolak keseluruhan kes itu. Skiplag bukan sahaja terus bertahan, malah ia semakin berkembang. Bagi United dan Orbitz, ini mungkin tindakan paling bodoh mereka.
Tindakan undang-undang itu telah menjadikan skipleg.com kisah antarabangsa, bukan sekadar laman penjimatan wang. Sumbangan meningkat kerana ramai melihatnya sebagai pertarungan Daud dan Goliath. Kini, lebih ramai guna kod rahsia elit ini berbanding dulu. Syarikat penerbangan yang cuba menutupnya sangat marah. Bermakna percubaan pembunuhan undang-undang berterusan. Pada tahun 2021, syarikat penerbangan Southwest cuba masuk gelanggang. Ia adalah satu percubaan yang gagal. Skipleg berjaya menyelesaikannya dengan mudah dan terus beroperasi seperti biasa. Seperti sebelumnya, ia menerima lonjakan akibat kesan Streisand. Semakin ramai menemui laman web itu dan ia masih berterusan. Pada 2023, American Airlines ini menamatkannya. Tetapi keputusan saman dianggap bercampur-campur oleh sesetengah pihak. Sebuah juri persekutuan di Texas memberikan kemenangan yang lebih kecil kepada syarikat penerbangan American Airlines. Mereka kata, Skipleg langgar hak cipta American Airlines dengan guna logo dan penjenamaan di laman web serta diarahkan bayar ganti rugi $9.4 juta. Walaupun hanya hadiah sagu hati, Skipleg terus bertahan dan berkembang. Amalan ini tidak akan terhenti dengan satu syarikat atau berapa banyak saman remeh. Hakikatnya, syarikat penerbangan sentiasa memperdayakan anda dengan teknik penetapan harga yang mengelirukan setiap kali anda terbang. Ia sebenarnya bukan tentang syarikat penerbangan lawan. Skipleg.com. Ia sentiasa tentang syarikat penerbangan lawan anda. Syarikat penerbangan bajet ultra seperti Ryanair mewajibkan cetak pas masuk di rumah atau mengenakan caj jika daftar masuk di kaunter. Pendapatan sampingan diperoleh melalui caj untuk bagasi daftar masuk, tempahan dan tempat duduk premium, makanan, daftar masuk awal serta keutamaan menaiki pesawat. Syarikat penerbangan Amerika Syarikat menjana lebih $30 bilion setahun hanya daripada pendapatan sampingan. Wang itu sepatutnya milik anda. Dan ini baru permulaan. Caj bahan api bermula pada 2004. Pelanggan dikenakan kos tambahan kerana kenaikan bahan api. Namun caj tetap tinggi walaupun harga bahan api turun. Anda membayar lebih untuk tempat duduk yang ditetapkan, untuk ruang kaki, untuk ruang simpanan atas tambahan bagi bagasi kabin anda. Mereka juga menambah masa ketibaan. Keadaan ini lebih buruk untuk rakyat Amerika. Selepas COVID-19, lonjakan besar 60% setahun dalam permintaan perjalanan melanda syarikat penerbangan yang telah mengurangkan armada secara agresif, menyebabkan harga naik 25%. Walaupun syarikat penerbangan telah mencapai kapasiti penerbangan sebelum COVID, mereka tetap menemui cara untuk terus mengenakan caj premium yang sangat tinggi kepada kita. Tambang asas setiap batu bagi penerbangan Amerika Syarikat hingga 3 kali lebih mahal berbanding Eropah. Jika anda tertanya-tanya mengapa, ini kerana Amerika tidak mempunyai undang-undang langit terbuka seperti EU. Di Amerika Syarikat, ada satu peraturan yang mengatakan hanya syarikat penerbangan yang dikawal oleh Amerika Syarikat sahaja boleh mengendalikan penerbangan domestik. Ini bermakna kurang persaingan di Amerika Syarikat. Kurang persaingan menyebabkan kurang pilihan. Kurang pilihan bermakna harga lebih tinggi. Dan harga lebih tinggi bermakna anda terpaksa membayar untuk sistem yang rosak. Jika anda sedang belajar bagaimana syarikat penerbangan memanipulasi sistem, pastikan untuk suka, langgan dan kongsi video ini. Jangan lupa untuk lihat video-video kami yang lain tentang helah syarikat besar yang mereka tidak mahu anda tahu. Syarikat penerbangan memberikan kita segala alasan untuk mencari jalan pintas dan berjimat sedikit wang pada penerbangan yang sesak. Tetapi itu tidak bermakna syarikat penerbangan tidak perasan apa yang kita lakukan. Mereka hanya boleh melawan semula. Skipleg pula bertahan dengan pengiktirafan, sokongan orang ramai dan pembiayaan dalam pertempuran David dan Goliath mereka. Syarikat penerbangan masih mencari cara baru menekan penumpang melalui ketakutan dan ugutan. Jika tidak dapat menyingkirkan penyedia pro pengguna, pilihan seterusnya adalah menyasarkan pengguna individu. Mereka mahu menjadikan mereka sebagai pengajaran untuk menakutkan orang lain daripada menggunakan helah itu. Itu secara teknikalnya memang sah di sisi undang-undang dan tidak dapat dinafikan bahawa apabila anda benar-benar melihat taktik-taktik ini, ia memang cukup menakutkan. Bayangkan anda, budak 17 tahun, mengembara seorang diri dari Gainesville, Florida ke North Carolina menaiki American Airlines. Anda guna Skipleg untuk jimat wang beli tiket ke lapangan terbang JFK, New York City. Jika anda singgah di lapangan terbang Charlotte Douglas, anda hanya perlu batalkan baki perjalanan dan keluar dengan wang yang dijimatkan. Namun, itu tidak akan berlaku.
Semasa anda menghampiri kaunter daftar masuk, ejen itu meminta untuk melihat kad pengenalan anda bagi mengesahkan tiket. Semuanya adalah prosedur biasa. Kemudian dia periksa kad pengenalan dan minta tunggu kerana perlu semak semula maklumat tiket anda. Tetapi sebelum ejen itu sempat kembali, dua lelaki besar datang dari belakang anda dan memberitahu anda bahawa anda perlu ikut mereka. Mereka membawa anda dari barisan sesak di kaunter daftar masuk ke bilik keselamatan kecil. Situasi ini buat anda rasa seperti penjenayah walaupun tidak bersalah. Namun, dua lelaki itu bukan polis. Mereka bekerja untuk syarikat penerbangan dan mereka sedang menyoal anda tentang rancangan perjalanan anda. Bila anda kata anda ke Bandaraya New York, mereka tanya di mana anda akan menginap, siapa yang anda jumpa dan apa rancangan anda di sana. Akhirnya, anda tidak tahan dengan tekanan itu dan anda berterus terang kepada mereka bahawa anda menggunakan skip leg untuk pulang ke rumah di Charlotte. Mereka sedar destinasi persinggahan sama seperti kad pengenalan anda menunjukkan anda ingin lakukan skip leg. Penerbangan anda dibatalkan, anda rugi $150 dan perlu beli tiket terus ke North Carolina dengan harga penuh, menyebabkan kerugian tambahan $400. Kami tidak mereka cerita seram tentang lapangan terbang. Ini benar-benar berlaku. Pada 2017, Logan Parsons, 17 tahun, terkandas di lapangan terbang Gainesville dan diganggu oleh kaki tangan American Airlines kerana cuba berjimat untuk penerbangan domestik. Dia dikenakan larangan selama 3 tahun oleh syarikat penerbangan kerana perkara yang dilakukannya selama bertahun-tahun tanpa masalah. Tidak ada ancaman bahawa aktiviti Logan akan menyebabkan American Airlines gulung tikar, tetapi Logan Parsons adalah antara yang lebih bernasib baik. Alaska batalkan tiket dan mata ganjaran. Delta batalkan penerbangan pulang. Qatar tuntut beza tambang dan caj tambahan. Lufthansa, saman penumpang untuk ribuan ringgit. Itu baru permulaan. Bagasi juga boleh dijadikan senjata. Syarikat penerbangan boleh pisahkan anda dan bagasi. Jika anda merancang untuk menggunakan skip legging, anda hanya perlu membawa bagasi kabin. Jika anda ada bagasi di ruang kargo, ia tidak akan muncul sehingga bahagian kedua perjalanan anda. United Airlines kini melatih pekerja mengesan skip legging kerana sudah menyimpan dendam terhadapnya. Jika anda terbang dengan United selepas guna skip leg untuk jimat, staf di pintu berlepas akan memerhati dengan teliti dan akibatnya sangat berat jika dikesan. Mereka menuduh seorang penumpang melakukan skip legging 38 kali dan menganggap ini alasan sah untuk mengenakan caj ribuan dolar atas perbezaan harga. Namun, itu masih munasabah berbanding rekod kejam American Airlines. Anda akan faham maksud kami. Logan Parsons masih bertuah. Pada 2020, American Airlines mendenda seorang penumpang $2,500 kerana melakukan skip legging 52 kali. Namun, ia semakin teruk. Pada tahun sama, American Airlines menghantar email ugutan kepada seorang penumpang menyatakan mereka akan dikeluarkan daripada program A-Advantage, program penerbangan kerap syarikat itu. Penumpang itu didakwa guna kaedah skip leg pada 95 penerbangan dan hilang 50,000 mata kesetiaan. Jika pelanggan itu mahu mendapatkan semula mata tersebut, mereka perlu membayar syarikat penerbangan sebanyak $10,000 yang sangat tinggi. Bayangkan, jika mereka boleh lakukan itu kepada pelanggan yang cukup setia untuk menaiki sekurang-kurangnya 95 penerbangan dan kumpul 50,000 mata kesetiaan. Apa lagi yang mereka akan buat kepada anda? Jika anda seseorang yang hanya mengalami nasib malang dan terlepas beberapa penerbangan sambungan, adakah algoritma pengesanan syarikat penerbangan akan mengisytiharkan anda sebagai skip legger? Kami berharap kami sedang membesar-besarkan. Tetapi jika United fikir anda berhutang wang kepada mereka kerana skip legging, mereka telah mengugut untuk menghantar kes itu kepada agensi kutipan hutang untuk mendapatkannya semula. Itu sudah teruk. Tapi jika yuran tidak dibayar, dihantar ke agensi kutipan hutang, ia ibarat mencampakkan skor kad kredit anda terus ke dalam enjin 747. Syarikat penerbangan telah mengisytiharkan perang habis-habisan terhadap skip leggers. Lompang ini wujud kerana syarikat penerbangan sendiri yang menciptanya dan selagi mereka tidak membetulkannya, orang ramai akan terus menggunakannya. Persoalannya bukan keberkesanan skip legging, tetapi sanggupkah anda menanggung risikonya? Ini hanya sebahagian kecil industri penerbangan. Ia menjadi jauh lebih kelam. Lihatlah sisi gelap penerbangan yang tiada siapa bincangkan. Atau tonton ini sebagai gantinya.